Halo semua, selamat datang ke Autotech Malaysia. Dalam video hari ini, kita akan membincangkan secara mendalam tentang Proton X70 2025, sebuah SUV bersaiz sederhana yang kini hadir dengan pelbagai kemaskini menarik, menjadikannya pesaing yang kuat dalam segmennya. SUV ini tersedia dalam beberapa varian, termasuk Standard, Executive, Premium, dan Premium X, dengan pelbagai ciri untuk memenuhi keperluan pelanggan yang berbeza. Proton X70 dikuasakan oleh enjin 1.5 liter TGDI 3 silinder, yang menghasilkan 177 kuasa kuda pada 5.500 revolusi per minit dan 255 Nm torque dari 1500 hingga 4.000 revolusi per minit. Enjin ini dipadankan dengan transmisi dwi-clutch 7 kelajuan, 7 DCT, untuk pemanduan yang lancar dan cekap. Model baharu ini juga menawarkan peningkatan kecekapan bahan api sebanyak 4%, dengan penggunaan bahan api sekitar 7.3 liter setiap 100 km. Dari segi dimensi, Proton X70 2025 mempunyai panjang 4.519 mm, lebar 1.831 mm, dan tinggi 1.694 mm, dengan jarak roda 2.670 mm. SUV ini juga menawarkan jarak kelegaan tanah 200 mm, menjadikannya sesuai untuk pelbagai jenis jalan, serta kapasiti bad seluas 515 liter, sesuai untuk perjalanan jauh atau kegunaan keluarga. Dari segi keselamatan, model ini dilengkapi dengan 6 beg udara, depan, sisi, dan tirai, sistem brek anti-kunci, ABS, agihan daya brek elektronik, EBD, serta sistem bantuan pemandu lanjutan, ADAS, seperti kawalan pelayaran adaptif, amaran keluar lorong, dan amaran pelanggaran belakang untuk pengalaman pemanduan yang lebih selamat. Bahagian dalaman Proton X70 2025 tampil lebih mewah dengan skrin infotainment 12.3 inci yang menyokong Apple CarPlay dan Android Auto. Ia juga mempunyai steering baharu, panel meter LCD yang diperbaharui, serta balutan kulit nepa dalam warna stone grey, memberikan sentuhan premium. Reka bentuk luarannya turut dipertingkatkan dengan lampu LED baharu, grill lebih besar dengan rekaan seperti berlian, hood yang direka semula, serta bumper hadapan dan belakang yang lebih moden. Model Premium dan Premium X dilengkapi rim alloy 19 inci, manakala varian Executive hadir dengan rim 18 inci. Bagi pilihan warna, Proton X70 2025 tersedia dalam 6 warna menarik, iaitu Snow White, putih klasik, ruby red, merah terang, armor silver, perak modern, jet grey, kelabu gelap, quartz black, hitam berkilat, dan space grey, kelabu kontemporari. Pelbagai pilihan warna ini membolehkan pelanggan memilih warna yang paling sesuai dengan gaya mereka. Di Malaysia, harga rasmi bagi Proton X70 2025 masih belum diumumkan secara rasmi, tetapi ia dijangka berada dalam lingkungan yang kompetitif. Dengan gabungan ciri keselamatan canggih, reka bentuk moden, serta prestasi yang cekap, SUV ini menjadi pilihan yang menarik untuk mereka yang mencari kenderaan serba boleh dan bergaya. Jika anda mendapati video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Autotech Malaysia untuk berita terkini mengenai dunia automotif dan teknologi. Kongsikan pendapat anda mengenai Proton X70 2025 di ruangan komen di bawah. Jumpa lagi dalam video seterusnya.